Pernah tak anda rasa sedih yang amat sangat sampai satu dunia sekeliling rasa kelam dan tak bermakna? Hari ni kita nak selami perasaan tu tapi melalui sebuah sajak Melayu yang cukup indah. Syukur Seorang Aku. Ini bukan sekadar sajak tapi satu perjalanan. Dari lubuk putus asa sampailah ke satu rasa syukur yang mendalam. Jom kita bedah siasat sama-sama. Sajak ni memang tak main-main. Dia terus tarik kita masuk ke dalam hati pencerita dengan dua baris ayat yang padu ni, menusuk kalbu. Cuba bayangkan, satu kesedihan yang begitu tajam, macam pisau, terus tikam ke jiwa. Dari sinilah segalanya bermula. Okey, kita masuk bahagian pertama sajak ni. Kesedihan yang menusuk. Di sinilah titik permulaannya. Dan ini bukan sedih yang biasa-biasa tau. Ini lebih kepada satu luka emosi yang datang tiba-tiba, yang sangat dalam, dan ia terus mengubah cara pencerita ni melihat dunia. Cuba kita fikirkan sekejap perkataan ni. Tertusuk. Bunyi dia pun dah rasa sakit kan? Ia bukan sekadar rasa sedih. Ia satu kesakitan yang datang tanpa amaran, tajam, pantas dan menceroboh. Macam serpihan kaca yang tiba-tiba tembus ke dalam hati. Memang mengejutkan dan boleh buat kita lumpuh seketika. Dan inilah yang buat sajak ni power. Puncanya apa? Sesuatu yang kita selalu dengar. Kocauan burung nuri. Bunyi yang sepatutnya ceria, tiba-tiba jadi begitu menyakitkan. Kontras ni menunjukkan betapa sunyinya rasa di dalam hati pencerita. Dan dari situlah datangnya rasa pilu sampai merintih. Okey, dari rasa sakit yang tajam tadi, kita beralih ke bahagian kedua, cahaya yang memudar. Kat sini kita akan nampak macam mana luka dalaman tu mula merebak keluar, dia mula memberi kesan kepada cara pencerita melihat dunia di sekelilingnya. Warna-warni hidup dah mula hilang. Kalau nak bagi satu warna untuk gambarkan perasaan ni, apa agaknya? Dah tentulah kelabu. Tapi ini bukan sekadar warna tau. Ini adalah satu perasaan bila semua benda yang best dah tak nampak best lagi. Segalanya jadi pudar, suram, tak bermaya. Macam ada orang dah sedut semua seri dari dunia ni. Nak tahu tak betapa dalamnya rasa putus asa ni sampai ke tahap matahari pun, matahari yang jadi sumber cahaya tu nampak kusam dan suram. Inilah kuasa kesedihan kan? Ia mampu telan semua keindahan dunia luar dan warnakan segalanya dengan kelabu dari dalam diri kita. So, bila dunia luar dah mula nampak kelabu, apa jadi lepas tu? Dalam bahagian 3, dunia yang dingin dan sepi, kita nampak kesedihan tu mula membina dinding. Ia bukan lagi sekadar perasaan dalaman, tapi dah mula jadi satu pengasingan fizikal dari dunia luar. Rasa terasing ni, inilah akibat langsung dari kesedihan tadi. Dan ia satu perasaan yang sangat menyakitkan kan? Bila kita ada di tengah-tengah orang ramai, tapi rasa sorang-sorang. Rasa macam disconnected, terputus hubungan, terperangkap dalam dunia yang tiba-tiba rasa sangat dingin. Rangkap ni, memang lukiskan satu gambaran yang menyedihkan tentang kesan sosial kesedihan. Kawan-kawan mula menjauh, perbualan yang dulu rancak jadi janggal dan senyap, kehangatan hubungan tu dah bertukar jadi dingin membisu. Dan akhirnya, pencerita rasa tersisih, terpinggir dan keseorangan. Dan sekarang, kita sampai ke titik perubahan yang paling penting dalam sajak ni. Bahagian 4, mencari arah. Lepas dah lama tenggelam dalam sedih dan sepi, pencerita kita ni buat satu pilihan. Dia tak nak terus pasrah, dia mula mencari jalan keluar. Tapi macam yang kita semua tahu, nak keluar dari tempat gelap ni bukannya senang. Pencerita berada dalam keadaan keliru. Dia nak pulang ke diri dia yang dulu, tapi arahnya kabur, sasarannya tak jelas. Satu perasaan hilang arah yang rasanya kita semua pernah lalui. Slide ni ringkaskan konflik dalaman pencerita dengan begitu jelas. Di sebelah kiri, keliru, rasa sesat, tak tahu nak ke mana. Di sebelah kanan pula, panduan. Satu keinginan yang mendalam untuk dapat petunjuk. Inilah persimpangan dia. Satu detik pilihan yang bakal menentukan segalanya. Dan inilah jawapannya. Titik perubahan sebenar tu datang bukan dari kekuatan diri sendiri, tapi dari penyerahan. Dia beralih kepada Tuhan, memohon petunjuk. Dan cuba perhatikan ayat kuncinya. Aku akur dosaku. Ini bukan sekadar doa biasa tau. Ini satu pengakuan. Satu tanda rendah diri dan kesediaan untuk betul-betul berubah. Selepas mengharungi kegelapan, kita akhirnya sampai ke destinasi terakhir perjalanan ni, bahagian 5, syukur sang jiwa.
Selepas penyerahan diri tadi, pencerita bukan saja jumpa jalan pulang, tapi dia menemui sesuatu yang jauh lebih agung, ketenangan dan kesyukuran yang sejati. Pencerita akhirnya sedar yang dia tak perlukan pengesahan dari dunia luar. Cukup hanya dia. Dalam hubungan dengan Tuhan, dia menemui satu pemahaman yang manusia lain tak mampu berikan. Melalui tafakur atau renungan yang mendalam, dari situlah lahirnya syukurku. Inilah kemuncak perjalanan jiwa dia. Jadi, mari kita fahamkan betul-betul apa sebenarnya syukur yang dimaksudkan ni. Ini jauh lebih mendalam daripada sekadar cakap terima kasih. Ia adalah satu keadaan jiwa, satu perasaan cukup, redha dan penghargaan yang tulus terhadap segala-galanya, tak kira baik atau buruk. Inilah destinasi sebenar perjalanan rohani pencerita kita. Jadi, secara ringkasnya, kita dah saksikan satu transformasi jiwa yang wow, luar biasa. Kita dah ikut pencerita ni dari rasa sakit macam kena tusuk duri, melalui dunia yang kelabu dan sunyi, sampailah ke detik penyerahan diri dan akhirnya mekar menjadi bunga kesyukuran yang sejati. Sajak ni kan sebenarnya bukan cerita tentang seorang aku tu saja. Ia macam cermin untuk diri kita sendiri. Ia mengingatkan kita yang jalan keluar dari kegelapan selalunya bermula dari dalam. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk direnungkan. Bagi diri kita sendiri, di manakah agaknya letaknya jalan pulang itu?